Situ kat kamu. Situ. Nah, situ. Habis. Apa yang habis? Alamak. Habis. Apa yang dah habis? Makanan Leha. Kan dia cakap hari tu suruh beli. Ha? Oh, lupalah. Alung ni. Dah banyak kali ingatkan lupa. Ha? Esok dah raya tau. Mana kena buka petang nak beli. So dah bagi dia makan apa nanti raya ni? Alah, takkan dia tak boleh makan nasi? Okay. Technically, bukan salah saya. Lagipun tu bukan kucing saya. Kucing mak. Kenapa pula saya yang nak? Tak apalah. Juga kan di bawah tapak kaki mak. Saya lah yang kena settle sekarang ni kan. Dah faham sangat dah. Ha? Aku dah ingatkan kan? Kau pun satu. Kau hari kali beli, aku dah ingatkan banyak kali dah. Bila lagi ayam ingatkan? Hai, macam manalah kita boleh lupa tentang Soleha tu? Dia tu dah lah lebih demand daripada tamu. Hai. Ha? Main-main. Orang kata nak dengar. Itulah dia. Ha, cari petang-petang ni mana kena buka. Adik-adik memang macam tu. Setiap kali raya, mesti ada je hal. Lagi-lagi si Uda tu, ada penyakit amnesia sikit. Penyakit pelupa. Ada je benda yang akan tertinggal. Apa? Dia cakap saya amnesia? Dah banyak kali ingatkan. Tapi nak buat macam mana kan? Tahun ni kita orang bertiga je. Mak tak ada. Mak pergi umrah. Selalu mak yang ingatkan kita orang. Sekarang ni tugas mak kat saya lah. Baik sikit Mana ada kedai buka petang ni je? Adalah. Tak ada, tengok. Semua tutup je. Kak tu. Ha. Petang macam ni, orang lain semua dah pergi siap pergi beli bawang, beli ayam untuk masak lauk raya. Kita pula nak pergi cari makanan si Leha ni. Aduh, hai. Dah nak tutup je. Tengok dah kemas-kemas dah tu. Ada. Abang Pop ada. Kita pergilah tengok. Cuma. Yelah. Cepatlah. Tak ada benda yang paling memalukan selain daripada cari makanan kucing pada petang raya. Petang raya. Ada. Betul. Tengok tu ha. Tengah nak kemas dah tutup dah tu. Boleh lah. Boleh belilah. Lalu ni Ha, pergi. Pergi jalan. Apa? Abang tu tengah kemas-kemas. Dah tutup dah tu. Tapi dia pergi kat situ nampak. Pergi tanya. Boleh buka. Pergi tanya. Tengok dia bebel apa. Ada bang. Mari sini. Kan? Relax. Nak gaduh-gaduh saya pergi raya ni. Relax nak raya ni. Dah nak raya ni. Dah tahu benda yang sama je. Diorang kalut dengan raya sampai lupa makan seleha. Bang, kita ada masalah negara ni. Makanan Leha habis. Masalah negara? Aku ingatkan gas habis ke, benda lain ke, rupanya makanan leha je habis. Aduh, masalah negara apa ni lah tu.
Last minute datang sini macam emergency case. Masalah negara. Aduh. Tahun depan aku jamin benda yang sama jugalah. Okay, ni package survival korang. Ni makanan holistic, grain free ni jenama Garni Life lah. Lepas tu yang ni Nuture Bio. Ni untuk bagi korang beli rumah segar balik lah kan. Tak ada bau sangat lah. Lepas tu tambah lagi dengan ni. Ini bio pellet bio pellet. Dia akan serap bau-bau apa yang ada kat sekeliling rumah tu. Bau najis pun tak ada kat rumah. Jangan risau. Inilah barang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita orang ambil masa sebulan nak buat semua persiapan. Tapi Leha ambil masa 5 saat je untuk hancurkan semua benda. Saya dah agak dah benda ni akan terjadi. Sebab tu saya tak buat istirahat Bandung. Tahu tak? Okey, mungkin kita kena banyak lagi spray. Macam ni. Kan? Assalamualaikum. Salam. Leha. Ni. Oh, nak bawa sikit ni buat tangan tu dia. Susah je. Ni saya cek tu. Suka benar kau. Ni. Apa ni? Gigi. Wah, apa tu Abang Bob? Ni Go Kitty. Lepas tu ni lagi. Tak payahlah marah Alom ni. Makanan baik ni. Tunjuk bagi orang Ni nak grain free tau. Jaga kucing. Ni pula. Ni nak wangikan rumah kan. Ni ada. Guna produk ni. Terima kasih. Ada antibakteria. Susah je. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Bob. Raya. Wah, lepas ni tak payah lagi kedai lagi kan? Jangan macam tu. Oi. Jangan macam tu. Oh, kena pergi Kena pergi. lelek. Jangan marah. Aduh. Apa Mak marah ni? Kau bersama? Saya tahu Leha ni bukan sebagai kucing. Dia sebahagian dari keluarga dalam family ni. Lepas tu saya buat abang tangan tu dia. Macam-macam ada. Jom raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belama. Tiga adik-beradik ni kan setiap raya mesti je kalut. Jangan jadi macam mereka tau. Untuk makluman pelanggan, Cat and Friend Pet Shop akan dibuka hingga hari terakhir Ramadan. Jadi, pastikan stok makanan si bulus cukup sebelum raya. Singgah ke Cat and Friend Pet Shop untuk dapatkan keperluan kucing anda. Jangan tunggu saat akhir. Taklah Soleha tu lebih demand daripada customer. Suruh customer Tetamu. Rambut okey tak? Jangan gelak, bodoh. Satu. Batuk. Ais. Kau lebih Ais. Nah, siapa lagi? Tengah suara dia tadi.